Hai guys. Guys, Hari ni nak umat Nanu. nak apa Nanu? Nanu awantai. Okay. Tu. Go. Wow, rumah style lah. So, kita baru sampai pukul 4 pagi. Rumah kakak kita. Nak masak mah? Masak. Oh. Okay, so kita 12.30 kita tengok. Oh. Dia tengah buat kerja di rumah. GoPro. Kalau Insta. So kakak kita baru nak masak tengah hari. Okay. Oh no, ada yang tak pakai tudung. Sekejap. Undur. Sekejap lagi kita rekod makanan. Ni apa ni? Apa tu? Oh, tak elok dah kot. So kita masak ini soto yang kita candat sendiri. Tapuan ni memang tapuan legend. So ikan ni ada ikan kuisi, ikan kerapu yang dimancing. So soto kita soto masak lemak, ikan goreng. Okay, kita akan dapat orang tu mengantuk. Ikan apa nak buat? Hati dia masuk hati. Tapi dia kena ada kerut dalam ni habis. Okay. Ni tak boleh lah. Satu. Tak, kalau buat sekali. Along satu. Ni. Kau tarik. Tenduk. Tengah tu. Syuk. Yang tu. Oh, tarik dua kali. Wah, okey. Baiklah. Okey. Dia di kat order ada satu sodik. Nak masak kuah yang ni. Oh, kau habis bongkar biar habis kau komen tadi kau kabut lagi. Oh, kasihan kau bang. Aduh, orang putih tu. Kita selai cakap api sikit. Allah. Salah. Tahan aku ni. Okey, kita keluarkan sikit. Buat apa buat sikit ni? Sikit tak boleh. Orang lelaki aku ni. Faham tapi takut nanti kita satu mak. Macam mana? Okay. So kita masak. Baru dah tak leh. Tapi nanti you akan Kita cakap anak-anak yang dikasihi. Okay, ambil sisi. Itu. Aku ni berapron tapi nampak aku yang masak. Padahal aku kau kenal macam sikit-sikit ni. Oh. Kau dah nak segai tak? Aku buat segai. Ikut laki aku ni siang ke siang. Ada aku siang. Kira tak tunjuk. Dia rasa tak? Kena bilas juga. Kena bilas.
Tapi soto tak masak lama kan? Ya, soto ni dah masuk ke? Ni, ada pergi nak belah ke? Ni tak payah. Dah ni kami gigi dia. Gigi dah. Kau kena ambil itu atas air tu. Kita potong soto. Sikit lah. Okay, masak ikan ni. Minyak tu kau nak guna lagi tak kan? Aku kena guna telur ni. Berapa telur garam dengan minyak ni lagi? Tak serik lagi guna minyak. Aku guna minyak. Dah. Kau tak jadi. Oh my god. Wah. Besar. Telur tembelang. Yelah. Waktu dia dah. Itu je saya nak tembelang dia. Dah nak waktu dia dah. Oh my god, susu dia dekat situ. Oh, di situ. Ambil lah tak. Sekejap. Boleh ke letak atas ni? Boleh. Sebentar ya menggunakan. Kalau tu masak pula. Okay, kau rasa ni untuk makan nasi atau tak sahur? Tak. Apalah, sekejap lagi kau tak makan pedas pun. Naiklah. Dah tak gosok gigi. Pedah. Pedah, pedah. Tak. Sedap dah. Okey, nak malis. Kau nak masin? Masin? Ni masin kan? Kau ni ada masak dah tak cukup masin dia. Sedap dah takut. Tak, apa ni? Kalau nak letak asam keping ke tak nak dia okey. Ke tak asam keping? Ha? Letak. Bagi masin sikit. Masin, masin. Tak, bukan masam, nak letak masam sikit. Wih, garing betul. Makan masak. Kacau-kacau sebab tengah panas. Apa? Tak nak? Ibu. Apa? Ibu apa? Masaklah. Masak. Masak apa? Sotong masak lemak. Dah siap. Wow, panas. Kat tripod. Tripod ni, kamera ni. So inilah masak lemak sotong. Nyam-nyam. So, inilah menu tengah hari kami. Ini adalah orang panggil satu lagi ada budu sekejap. Ini adalah telur ika, telur kolesterol kita panggil. Sebab orang pun digaring tapi minyak dia sangat banyak bila dimasak. Kan? Ya. Macam ni cimun. Cimun. Tu. Okay, apa tunjuk mana? Okay. Mah, tangkap. Ini apa? Tak nak. Bukan. Mah kena bagi tahu lah. Sini. Busuk. Dia kata busuk. Disebabkan laki dia orang Terengganu, so memang kena ada budu. Okay. Tadi dia awak sama banyak set tu kan di jangan begitu. 2 hari je. Jangan bayar di banyak-banyak sebab. Enggak, ibu potong. 1 hari je kalau berapa di sini. Bukan. Janganlah Jangan gila. Kau makan aja makan sotong. Lepas tu buka saya buat. Ibu. Wah, Mak awak. tak ada orang. Bukan ya. Awak memberikan nasi makan tanah bagi nazar mana. Apa? Telur mama makan sedap oh.
Allah, telur ketah ada. Sedap dah. Tak. Tak, Mak nak telur Mama Ika tak? Mama Ika masak telur kolesterol. Rasa minyak oh. Minyak oh. Weh, hantar pun. Hantar pun. Pandai ya. Hantar minyak oh. Budak. Sedap minyak. Rasa minyak sedap. Itu dia tu dia. Lari cepat. Syah. Lari. Syah tak? Biasa kan budak kayak gini ya. Okay, awak sekarang berada di mana? Terengganu. Elok tu pagar tu lawai. Jangan atas. So awak tengok apa sekarang? Oi. Biar dia. English or Spanish? Tak tahu. Ada game. Oi. Ya. Dah dekat dalam beg. Dah. Mana budak tu? Mana budak tu? Oh, mana budak tu? Oh. Sedap sangat ke kena angin ni? Sedap sangat ke kena angin ni? Hei. So hari ni kita nak pergi pantai jap. Yes. Jangan nak beritahu. Ha? Nak buat magic kan? Bukan lah. Kita naik satu kereta je. Pasal Cak. sana ibu kata tidur. Ha? Boleh dah teruk belakang sebelah. Sangat acu dengan Meti. Duduk bonek. Cepat tak? Cepat lah nak masuk. Oh, ada kursi lagi. Siapa? Siapa suara? Siapa ada suara robot tu? Jatuh. Tak. Betul, jatuh. Iman jangan pijak, jangan pijak. Ya. Ha. Ayo duduk. Bukan kaki lah ke kamera depan tu. Yang penyu ni. Mesti ni ke depan sikit kot. Ha? Ke depan ada orang. Ke depan dah? Action. Buka tingkap tu, tapi buka aircon. Tapi sikit. Kalau belakang tak kena. Kaki aku okey ni. Kaki aku Tengok tu lah tu. Atuk. Ada atuk. Atuk. boleh. Sini lah tak? Atuk. Nampak? Ada atuk. Atuk. Oh, Atuk. atuk. Jaga dia lembu. Tunggu. Hai, okay, budak ni. Dah, bye-bye. Bye-bye. Jadi kita rekod. Kita pergi mana? Bye. Kita pergi Kita pantai. Yeay. Pergi nak main pasir. Nak main pasir. Kat pantai tu tak boleh apa? Tak boleh mandi. Tak boleh mandi. Pantai kat Moket. Tiba pantai kat Kelulup tu ya? Ha? Kelulup pula apa? Ke Kabu. Oh, ke kabut ni tengok. Nak kabut kan? Ha? Ya Allah. Oh, tu top bagi hari. Gimana main pasir? Ni Azhar kat belah itu eh. Mana main pasir ke nak main mandi? Mandi. Mandi nak main pasir. Ha, dah jom. Jom. Dah jom. Sabar. Kereta nak naik pakai olok lagi. Oh, so kita sekarang dekat pantai. Dah cepatlah buat change. Sabar, bukan kat sini. Alah. Ni pantai apa? Pantai apa? Pantai Kekabu. Hari tu aku yang buat video kat situ lah. Lain kan? Cantiknya pantai. Mana? Bawa je lah beg tu dia. Dia lock auto. Beg apa? Tengok. Casing ke tak awak? Siapa? Arzan nak bawa, kau nak try, kau nak pergi masuk air. Tak eh? Kau lah masuk. Boleh. Okay, sekejap. Oh, sayanglah dapat tikar. Kita bawa, Ika bawa beg tu kah? Tak, memang kita nak tikar pun ya. Tikar dekat Mira kan? Ika bawa Ika beg tu, beg kelabu tu. Allah, sabarlah nak kencing. Bawa aje berkecil dalam laut depan.
Tak pergi ni. Oh bukan beg ni. Sorry. Macam mana beg kain tadi? Beg warna kan? Yang tu Mat. Tadi yang dalam bekas ni. Ini kah? Wah, kat dalam ni. Kalau air dalam. Tak, orang yang duduk sini pun tak tahu. Tak tahu, tak jalan. Itulah. Tak jalan ke sana. Bagus adik bang siapa? Aku. Apa saya ni? Jom. Oh, tak panas. Oh, tak panas, sorry. Saya nak cari anak ikan. Kenapa dia tutup? Tak dia punya ni hilang kan? Macam gini tak tutup. Lepas tu? Dia tak tutup, dia tengah rekod tu. Oh, Atap. Kena ni lah. Pasir. Ui, ramai manusia. Tengok sana. Ramai je manusia. Apa kata sini ya? Apa kata sini? Ada pula orang buat jual-jual. Dah abut. Tak sia-sia kau makan paku ni. Apa ya? Tak sia-sia kau kata. Apa ya? Lepas aku tengok seramai ni. First time? Kau tak keluar rumah. Kau tak menjelajah. Duduk sini. Aku nak cium tak tu. Dia boleh jadi seorang putera. Okay, try cium. Kau sekejap lagi ada lah putera datang. Saya nampakkan. Ada orang jual Tu lah. Ada orang jual lah pula. lupa nak beli kat luar tadi. Atau masukkan satu badan semua. Ya. Nah. Aduh, dia sesi. Tinggal tak ada. Goyang-goyang lagi. Tak mau mana? Tak nak balik kau dah. Tak mau balik. Ini kes tak sembai baju. Bukan. Air. Oh, air dia biru. Tak apa. Okay, kau kita dulu guna drone. Ni bateri. Supaya aku tak sia-sia pergi sana. Itu ada ramai gila weh. First time ni aku tengok ramai sangat. Kita dah habis air tu kan tak boleh mandi kot. Tak, aku macam dos sekejap. Penuh ramai kereta dia penuh masuk tapi dia Assalamualaikum. pergi mandi. Tak pasal alur dah terburuk tu. Dia perempuan dia tak kuat je. Atap tu kan main kat sana. Janganlah main kat sini. Atap. Abang, minta Okey. Tengok ada kedai makan tak belah sana. Kita tengok ada kedai. Ada nampak? Ada kedai makan tak? Mana? Tengok kena makan pula. Kenapa rasa kita ada kedai makan ke tak? Alina tidur. Ni tidur. Alina tak nak bangun Tidur. Aku nangis. Habis kejut dah. Oh. Bangun. Assalamualaikum. Bangun. Alina bangun. Bangun sekarang. Bangun. So ni
kita nak pergi mencari makanan dan air. Tadi kita dah tengok melalui drone ada orang jual-jual Sampai benda. Dah lapar. Kopi patah. Nampak kopi Oh, patah. dia tak ada sini. Di sini orang untuk orang jogging. So dia tak ada. Kita boleh jalan kaki kat sini. Ini berbasikal. Yang tu lah kan yang kerajaan Madan RM300 sebulan kan? Sewa. Dah tak ada elektrik kan? So kat sini ada tandas awam. Oh, situ ada buai. Itu macam tak ramai orang kot. Itu mungkin hari biasa mungkin. Nombor 5 ni. Ani 23. Oh, okey. Dah tanya laki saya tu. Oh, aku tak ada. Kita ni pun. Nanti. Sekejap ya. Nak cari. Aku sangat excited kalau jumpa panipuri. Tak tahu apa. Memang dah keturunan aku rasa. So dia ni aku ni macam YouTuber yang terkenal. Tapi sudah satu. Usaha lah korang. Memang tak takkan nampak je. Carilah siapa kan dia. Dia laju je soda. Kita ada. Tadi kan tak ada orang jual. Mana ada sata? Adi nak sata ni. Ada sata. Ada sata lagi? Boleh? Boleh. Apa ni? Lempeng sampai ikan. Lempeng. Kita nak beli sata. Dapat sikit je lah. Ha? Apa? Berapa ringgit? Berapa ringgit? Kan, nak lima kan? Berapa ringgit? Dah. Sekarang ni kita nak balik ke sekejap. Kita nak pergi bawah ni panipuri. Apa mak? Ni nak satu kak. Apa beza tu? Sama je kan semua? Beza dia ni kedudukan tu orang selalu kata kau bimbonya atas bawah. Oh, okey. Okey. Nak satu. Ambil dia. Pilih ramai mana sama je. Kedudukan ni Susunan tu sana. RM10 lah. Kalau orang kata tu kau bimbo atas bawah. Atas bawah. Lagi mana sama je kat bawah. Boleh lah mana pun. Siti Zaidah. Okey. Dah. Ya. Okey, terima kasih. So kita dah beli panipuri. Mana? Dah relasi tarik tu. Tak nak beli ni. Beli tak beli teo aja. Mana orang ni? Kak, price ada? Price saja. Nak satu. Nak freezer. Freezer? Cheese je? Cheese je. Okey, ni hasil kita orang membeli. Sekarang dah pukul dekat pukul 7. Terbaru nak ni. Baru orang panggil baru nak berpiknik. Sekejap sabar, nak berpusing. Kita baru nak berpiknik. Orang lain semua nak balik dah. Nak macam mana? Keluar lambat. Tak expect benda boleh mandi.
Kita ingatkan Tiba-tiba jernih air. tiba-tiba jernih air. Sebab sebelum ni pernah datang macam tak boleh mandi kat sini. Macam akan bagi main tepi-tepi je. So, dapatlah ada orang mandi. So, nak pergi mandi lagi. Hari ni mandi lagi. Oh, ada meja. Ada meja. Tak, itu asal lah tak boleh mandi lah itu. Dia ada musim dia tak mandi Mungkin aku tak ingat. Aduh. Naik. Aduh, naik. Marilah kita makan dengan tak bawa tikarnya. Sela-sela lah. Tak apalah kita cuci kat kediang tadi. Hello guys. Hello guys. Okay. Wih, panipuri lah siut. So kita akan promote. Masuk pasir. Mana? Tak. Price tak. Hoi. Hoi. Duduk. Nak makan nak. Sekejap. Cuci kat kediang. So ini kita ada pandipuri. Aina, tak ada pasir tak nak. Pasir tak nak. Keropok leko, french fries, sata, donat dengan sausage, air kelapa, kopi, teh ais. Itulah. So let's go to makan. Kat mana ni? Kat mana sah? Jom, kita makan sekarang. Ya. Kalau aku buat kejap aku nak Sushi sana. Tak ada buat video dalam air. Tak tu pakai kamera dia. Apa ni? tak mesti rakam. Mesti rakam. Ya pula. Ini mahal. Dah anak kau. Orang bokong ni lagi jauh ni. Bokong ni jadi aku kena ambil video. Kita lawang itu batang So, ini kita makan sotong cerak Jepun. Buruk nama aku. Tak lah. Aku dah stress ni. Cepatlah dia makan. Nak makan. Tutup mulut tu. Udang. Tu satu. Sotong dia. Rasa sotong. Macam rohbai. Sama kau punya pinggan ni. Apa tu? Rasa ayam. Tak sedap lah. Apa kau buat? Orang tahu dia. Tak elok pula tu lah. Tu lah. Aku bayar sampai rumah. Malah layang Ya apa? Mana air? Tak ada. Air kejap lagi. Air tu nampak. Ada satu botol tu macam aimo. Macam aimo. RM43 RM10 satu lah. Ni, TV dia. Tenang. Sotong dah habis. Next. Kena keluar Kita ikan. Ni ikan kembul, ikan sayang. Ini air tengah hitam. Masalah panas. Apple belum. Dia rasanya buat apa?
Baca berapa tadi? 6. Tapi ambil yang nak tinggal kosong satu lah. 6 ke 3? 6. Kat lain Acak awak nak tak makan dah. Jom. Ni dah habis dah. Dia tinggal habis lah. Oh, cepatnya. Ada dalam. Tapi pada petang ada tau. Tak dah. Suap. Budak makan ni. Okey. Kak. Jadi bungkus tukar selayang celup tepung. Telur tu asal. Telur tu. Ada tak? Sudah, tapi dah kena tom yum ah. Yalah tom yum. Macam kat rumah tak ada nasi eh. Tak tahu ada nasi lagi. Ada sikit lagi. Ada nasi lagi. Nampak. Asyik ke tak ni? Tak rekod dia kita makan habis kan? Tak. Wah, jangan jatuh air sudah. Berapa air? Nak angkut je. Jatuh air dia. Imam tengok apa? Bot mah tu. Apa tu? Bot. Banyak tak buat? Banyak. Ni mah ikan. Ya ada ikan. Tak boleh zoom. Kenapa tak mancing? Okey, ni hijau Ngah. Ini dia keruh. Tapi masih jernih. Oh, dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam pasir. Ikan tu. Ikan belacak kot. Mana kau? Mana ada ikan? Ikan belacak tu ada nak. Tak tu mah, dia masuk dalam pasir. Imam kat rumah, okey? Ibu dah bungkus fish. Apa tu? Ni senang mancing, Marip. Senang mancing. Senang. Dah nampak ikan ni. Mancing tak nampak ikan buat apa? Ni dah nampak bayang-bayang dia aku. Macam tu lah yang buat dia. Buat yang ni. Abang ambil gambar dengan adik.